Mengapa membandingkan Malaysia vs Indonesia? Adalah soalan yang salah. Anda mungkin pernah mendengar seseorang berkata, Malaysia lebih baik daripada Indonesia, atau Indonesia akan sentiasa menang, seperti perlawanan bola sepak dengan trofi di penghujungnya. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa membandingkan Malaysia dan Indonesia secara bersebelahan adalah soalan yang salah untuk ditanya? Bagaimana jika soalan itu membutakan anda kepada kisah sebenar, sejarah yang dikongsi, kekuatan unik dan realiti praktikal yang penting kepada anda setiap hari? Hari ini anda akan mendapat perspektif yang tidak pernah difikirkan oleh kebanyakan orang. Dalam beberapa minit akan datang anda akan melihat mengapa kita harus berhenti bertanya siapa yang lebih baik dan mula bertanya siapa yang berbeza dengan cara yang sebenarnya penting untuk kerjaya, perjalanan, perniagaan, komuniti, identiti dan peluang masa depan. Jika anda mendengar sekarang, bantu saya membuktikan sesuatu, bahawa perbualan yang bernas tentang rantau ini lebih berharga daripada hujah suku di media sosial. Jika anda bersetuju bahawa kita boleh melepasi negara kedudukan dan mula meraihkan mereka untuk apa yang sebenarnya, tinggalkan komen dan katakannya sebelum kita menyelam. Assalamualaikum. Mari kita luruskan satu perkara lebih awal. Kedua-dua Malaysia dan Indonesia adalah gergasi di Asia Tenggara, tetapi mereka adalah gergasi dalam cara yang berbeza. Anda mungkin tahu Indonesia sangat besar. Dengan kira-kira 283 juta orang, ia merupakan populasi keempat terbesar di dunia. Penduduk Malaysia jauh lebih kecil, kira-kira 35 hingga 36 juta. Itu hampir 8 kali ganda perbezaan. Itu penting kerana kita tidak boleh melihat nombor seperti KDNK tanpa memahami skala di sebaliknya. Tetapi inilah kelainan yang mungkin anda tidak jangkakan. Walaupun Indonesia jauh lebih besar dari segi populasi dan keluasan tanah, sekitar 1.9 juta kilometer persegi berbanding kira-kira 330,000 kilometer persegi untuk Malaysia, itu tidak secara automatik menjadikan satu negara lebih baik daripada yang lain. Ia mengubah rupa matlamat dan cabaran setiap negara. Ia seperti membandingkan bas bandar besar dengan kereta sport. Satu membawa lebih banyak penumpang, yang lain mungkin membawa anda ke sana dengan lebih cepat atau dengan lebih selesa. Kedua-duanya secara universal tidak yang terbaik dalam segala-galanya. Mari kita pecahkan ini sekeping demi sekeping. Pertama, lihat kekayaan dan pendapatan. Ekonomi Indonesia adalah besar dalam jumlah saiz sekitar $1.40 trilion dalam KDNK, yang menjadikannya salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Itu lebih besar daripada ekonomi Malaysia, yang berada di sekitar $422 bilion. Tetapi apabila kita beralih daripada jumlah saiz kepada pengalaman individu, cerita berubah. KDNK Malaysia setiap orang, KDNK per kapita, adalah lebih daripada 2 kali ganda daripada Indonesia. Rakyat di Malaysia, secara purata, memperoleh lebih banyak output ekonomi setiap orang berbanding di Indonesia. Lihat bagaimana ini mula mengubah gambaran mental anda. Ekonomi Indonesia seperti kek besar, tetapi ia dikongsi di kalangan lebih ramai orang dan tersebar di pelbagai wilayah. Kek Malaysia secara keseluruhannya lebih kecil, tetapi setiap kepingan lebih besar. Itu tidak menjadikan satu negara lebih baik. Ia hanya bermakna pengalaman ekonomi boleh menjadi sangat berbeza bagi seseorang yang tinggal di setiap tempat. Di sinilah perkara menjadi menarik. Orang sering menggunakan nombor KDNK tersebut sebagai cut score, tetapi cut score itu tidak memberitahu anda bagaimana perasaan kehidupan di lapangan. Sebagai contoh, akses internet di Malaysia sangat tinggi. Hampir semua orang mempunyai sambungan, manakala di Indonesia, akses internet, terutamanya di luar bandar dan pulau-pulau luar, kekal lebih rendah. Itu bukan kerana orang Indonesia kurang celik teknologi. Ini kerana membina infrastruktur merentasi beribu-ribu pulau adalah lebih sukar dari segi logistik daripada membinanya merentasi semenanjung dan beberapa pulau besar. Mari kita bincangkan tentang kos sara hidup, satu lagi tempat di mana perbandingan menjadi salah. Orang akan berkata, ia lebih murah di Indonesia. Dan itu secara teknikal benar dalam banyak kategori. Hidangan di restoran murah di Indonesia mungkin berharga kira-kira separuh daripada kosnya di Malaysia. Hidangan kombor daripada rangkaian makanan segera antarabangsa boleh menjadi kira-kira 30% lebih murah. Tetapi inilah penendangnya, gaji, perkhidmatan sosial dan jangkaan pengguna juga berbeza. Kos yang lebih tinggi di Malaysia selalunya datang dengan perkhidmatan awam yang lebih kukuh, subsidi yang lebih berat, dan infrastruktur yang menyokong kelas menengah yang lebih besar.
Perbandingan yang berhenti pada harga di sini tanpa konteks tidak lengkap. Mereka memberitahu anda apa tetapi bukan mengapa atau bagaimana rasanya tinggal di sana. Dan inilah perkara seterusnya yang kebanyakan orang terlepas. Kedua-dua negara melabur secara berbeza dalam pembangunan manusia. Malaysia cenderung membelanjakan bahagian KDNK yang lebih besar untuk penjagaan kesihatan dan pendidikan berbanding Indonesia. Itu diterjemahkan kepada hasil yang lebih baik dalam perkara seperti kematian bayi dan kesihatan ibu, di mana Indonesia lebih bergelut. Sekarang tanya diri anda, adakah adil untuk membandingkan dua negara pada nombor sahaja apabila nombor itu menutupi perbezaan struktur yang mendalam? Satu negara mungkin mempunyai kos sara hidup yang lebih rendah tetapi juga hospital yang lebih sedikit, jalan raya yang lebih sedikit, kuasa yang kurang boleh dipercayai, atau masa perjalanan yang lebih lama antara bandar. Yang lain mungkin lebih mahal, tetapi ia juga boleh berasa lebih moden atau bersambung. Fikirkan tentang pengalaman pribadi. Bayangkan anda seorang profesional muda yang mempertimbangkan pasaran kerja, pendapatan purata Malaysia yang lebih tinggi dan sektor yang lebih maju seperti kewangan, teknologi maklumat, dan kejuruteraan mungkin menarik minat anda. Sementara itu, pasaran Indonesia mempunyai peluang besar dalam pertanian, pembuatan dan keusahawanan digital kerana penduduknya begitu besar dan pelbagai. Kedua-duanya tidak salah, hanya berbeza berdasarkan apa yang anda mahukan. Sekarang, bagaimana dengan pelancongan dan kebudayaan? Sesetengah orang taksub dengan mengira nombor pelancong seperti pingat dalam pertandingan. Malaysia mengalu-alukan lebih 25 juta pelawat antarabangsa tahun lepas, yang kedengaran besar. Tetapi pelancongan hanyalah satu dimensi, dan ia berubah-ubah berdasarkan trend perjalanan global, sambungan penerbangan dan belanjawan pemasaran. Bali Indonesia sahaja menarik berjuta-juta orang setiap tahun, manakala kawasan lain seperti Yogyakarta, Lombok dan Komodo menarik khalayak yang berbeza. Membandingkan jumlah pelancong tidak menangkap perasaan pengalaman tersebut. Mari kita berhenti sebentar di sini untuk semakan realiti. Tiada satu negara pun mempunyai monopoli ke atas budaya, kecantikan, peluang, atau kesusahan. Dan itu sepatutnya membalikkan keseluruhan perbahasan Malaysia vs Indonesia. Berikut ialah satu lagi tempat di mana orang mendapatkannya ke belakang, daya tahan. Apabila pandemik melanda, ekonomi Indonesia pulih lebih cepat, kadar pertumbuhannya kembali ke tahap pra-pandemik lebih cepat daripada Malaysia. Itu tidak bermakna satu kerajaan lebih unggul dalam setiap aspek. Ini bermakna bahawa kejutan ekonomi menjejaskan struktur ekonomi yang sangat berbeza secara berbeza. Pasaran dalaman Indonesia yang pelbagai mempunyai satu bentuk daya tahan. Sektor berpusatkan ekspor dan perkhidmatan Malaysia merasai riak yang lebih mendalam. Mari kita tukar gear sedikit. Bagaimana dengan kehidupan seharian yang sebenarnya menyentuh anda bukan makroekonomi? Mari kita bincangkan pengangkutan, makanan, komuniti dan budaya. Di Indonesia, pemandangan masakan berbeza dari pulau ke pulau, daripada makanan Padang yang berapi, api di barat kepada makanan laut yang lazat di timur. Harga pengangkutan awam di bandar serantau boleh menjadi sangat berpatutan, seperti laluan kereta api lapangan terbang di Padang yang berharga hanya beberapa ribu rupiah. Bandar Malaysia, dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu, menggabungkan bangunan pencakar langit moden dengan daerah bersejarah, dan sistem transit awam selalunya lebih pantas dan lebih bersepadu. Tetapi semua itu datang pada kos yang lebih tinggi sedikit, dan kos itu wujud kerana infrastruktur dan ketersambungan itu perlu dibina dan diselenggara. Sekarang anda mungkin tanya, bukankah lebih baik memilih satu negara sebagai lebih baik? Itu adalah soalan yang berakar umbi pada ketagihan perbandingan, bukan pemahaman. Bagaimana jika, sebaliknya, anda bertanya, negara manakah yang menawarkan gaya hidup yang saya mahukan? Ekonomi manakah yang sejajar dengan laluan kerjaya atau perniagaan masa depan saya? Apakah persekitaran budaya yang terasa seperti di rumah? Itu bukan soalan dengan jawapan sejagat, ia bersifat pribadi. Berikut ialah pemikiran pribadi ringkas yang mungkin anda kaitkan. Saya pernah mempunyai rakan dari kedua-dua negara. Seorang rakan dari Indonesia bercakap tentang betapa murah dan banyaknya pasar makanan segar di bandarnya dan bagaimana semua orang mengenali nama tukang daging dan penjual hasil mereka. Seorang lagi dari Malaysia menjelaskan betapa mudahnya untuk mendapatkan pekerjaan kejuruteraan terus dari universiti dengan gaji dan faedah yang lumayan. Kedua-dua pengalaman itu benar, dan kedua-duanya menambah nilai kepada kehidupan individu tersebut dengan cara yang sangat nyata. Oleh itu, apabila siaran media sosial menjerit Malaysia vs Indonesia,
seperti perlawanan tinju, mereka terlepas nuansa sepenuhnya. Mereka melayan orang seperti nombor dan negara seperti produk. Itu soalan yang salah kerana ia menganggap satu pemenang, bukannya berbilang pemenang dalam arena yang berbeza. Mari kita bongkar idea itu dengan model mental yang mudah. Negara lebih seperti benua peluang daripada pesaing dalam permainan. Saiz Indonesia yang luas bermakna potensi perniagaan yang belum diterokai, pembandaran yang pesat dan pasaran muda yang semakin berkembang. Pengeluaran per orang Malaysia yang lebih tinggi bermakna kuasa beli yang lebih kukuh, pasaran kelas menengah yang lebih jelas, dan kepadatan infrastruktur yang lebih besar. Kedua-duanya tidak betul atau salah, ia adalah alat yang berbeza dalam kit alat yang sama. Sekarang anda mungkin berfikir, baiklah, tetapi apakah pendedahan besar yang anda janjikan? Ia di sini. Persoalan sebenar bukanlah negara mana yang lebih baik. Persoalan sebenar ialah, apa yang anda mahukan daripada kehidupan, dan bagaimanakah realiti unik tempat-tempat ini membantu anda sampai ke sana. Jika anda mahukan pasaran yang lebih besar, pangkalan pelanggan yang luas dan kepelbagaian budaya pada skala Indonesia mungkin merupakan kelebihan. Jika anda mahukan pendapatan purata yang lebih tinggi, perkhidmatan awam yang lebih kukuh, dan infrastruktur bandar yang terasa moden, Malaysia mungkin lebih sesuai dengan gambaran itu. Perubahan itu, daripada persaingan kepada penjajaran, adalah di mana wawasan sebenar hidup. Jadi mari kita satukan semua ini. Anda mendengar banyak statistik hari ini, populasi, KDNK, kos sara hidup, ekonomi, infrastruktur dan pengalaman kehidupan sebenar. Tetapi perkara utama bukanlah nombor itu sendiri. Begitulah cara anda berfikir tentang negara sebagai tempat orang tinggal, bekerja, berpindah, membina keluarga, mengejar impian dan menyelesaikan masalah. Jika anda pergi dengan satu idea, biarlah ini, berhenti bertanya negara mana yang menang, dan mula bertanya aspek mana yang penting dalam kehidupan yang anda mahu jalani. Sekian soalan yang patut dijawab, kerana ia membawa kepada pilihan, bukan hujah umpan klik. Inilah yang kami bincangkan secara ringkasnya. Pertama, nombor besar seperti KDNK dan penduduk boleh mengelirukan melainkan anda memahami skala dan taburan. Kedua, kehidupan seharian, kos, ketersambungan, peluang, menambah nuansa kepada nombor besar itu. Ketiga, daya tahan ekonomi, perkhidmatan sosial, infrastruktur dan kekayaan budaya semuanya melukis gambaran yang lebih lengkap daripada kedudukan mudah. Dan jika anda tidak mengambil apa-apa lagi daripada ini, ingat, negara bukan trofi. Ia adalah persekitaran, dan keutamaan anda menentukan persekitaran yang paling sesuai dengan anda. Jika itu mengubah cara anda berfikir tentang Malaysia, Indonesia, atau sebarang perbandingan yang telah diberitahu kepada anda, beritahu saya dalam komen. Kongsi bahagian mana yang mengejutkan anda, dan mengapa. Jika ini membuatkan anda berfikir, tekan suka, langgan, dan mari pastikan perbualan ini bernas dan berasas. Kerana soalan yang salah bukan sahaja membawa kepada jawapan yang salah, ia membutuhkan anda kepada jawapan yang betul. Assalamualaikum.